Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Anis Syazana binti Muhammad Bakri Rozi 07715. Hari ini saya akan bentangkan berkaitan tajuk pengaruh persekitaran asrama terhadap disiplin pelajar sekolah menengah. Fokus saya adalah pada dua bahagian utama, iaitu jenis istiqra' yang digunakan dan tiga proses utama dalam kaedah istiqra' yang membentuk asas analisis kajian ini. Kajian ini melihat bagaimana suasana asrama, sama ada dari sudut kebersihan, pengurusan atau pengawasan warden, mempengaruhi tingkah laku dan disiplin pelajar. Jenis istiqra'. Kajian ini menggunakan istiqra' nakis, iaitu membuat kesimpulan daripada sebahagian sampel dan bukan keseluruhan populasi. Dalam kajian ini, penyelidik hanya memilih beberapa buah sekolah berasrama sebagai sampel. Walaupun sampelnya terhad, ia tetap sah digunakan dalam kajian sosial kerana sampel tersebut masih mewakili ciri umum kebanyakan asrama. Kaedah ini lebih sesuai berbanding istiqra' tam kerana populasi sekolah seluruh Malaysia terlalu luas untuk dikaji satu persatu. Proses istiqra' dalam kajian ini melibatkan tiga tahap penting. Yang pertama ialah mulahazah, iaitu pemerhatian awal terhadap fenomena. Yang kedua ialah furud anmiyah, iaitu pembentukan hipotesis berdasarkan pola yang ditemui. Dan yang ketiga ialah burhanah, iaitu proses pembuktian untuk menentukan sama ada hipotesis tadi benar atau sebaliknya. Proses 1. Pemerhatian pada peringkat pemerhatian. Penyelidik melihat keadaan sebenar di asrama. Antara isu yang diperhatikan termasuklah pelajar yang ponting waktu prep, dom yang kurang terurus, serta aduan daripada warden berkenaan sikap sambil lewa pelajar. Daripada pemerhatian ini, penyelidik mula melihat bahawa faktor persekitaran seperti kebersihan, pengurusan jadual dan disiplin pengawasan mungkin menjadi sebab kepada perubahan tingkah laku pelajar. Proses 2, hipotesis. Berdasarkan pemerhatian tersebut, tiga hipotesis utama dibentuk. Pertama, suasana asrama yang kondusif akan meningkatkan disiplin pelajar. Kedua, peraturan yang jelas dan konsisten dapat mengurangkan salah laku. Yang ketiga, hubungan baik antara warden dan pelajar akan meningkatkan pematuhan terhadap peraturan. Hipotesis-hipotesis ini menjadi asas untuk penyelidik mengumpulkan data tambahan melalui temu bual, soal selidik dan pemerhatian lanjutan. Proses 3, pembuktian. Pada fasa pembuktian, penyelidik menganalisis semua data yang dikumpulkan. Hasil soal selidik menunjukkan bahawa pelajar dari asrama yang bersih dan terurus mempunyai tahap disiplin yang tinggi. Warden pula menyatakan bahawa peraturan yang jelas dan konsisten amat mempengaruhi tingkah laku pelajar. Data juga menunjukkan bahawa warden yang mesra tetapi tegas mewujudkan hubungan yang baik sekaligus meningkatkan pematuhan terhadap peraturan. Keseluruhannya, dapatan kajian membuktikan bahawa hipotesis awal mempunyai asas yang kukuh.